Cuba untuk balas dendam pada kekasih lama, tapi malah bikin salah faham hubungan kawan masa kecil. Memang untung lelaki yang dia nak guna tu lelaki yang bijak, yang pandai beri nasihat tentang cinta itu. Yang akhirnya dia berbaik juga dengan kekasih lama dia itu. Lelaki itu tidak berasa apa-apa kerana dia tidak berharap dapat cinta lagi, kerana dia sudah sedar cinta itu memang indah di hati tapi tidak indah di mata atau dunia nyata. Akhirnya lelaki itu buat keputusan yang agak berat. Akhirnya dia fikir untuk menjauh sejauhnya. Yang akhirnya dia pergi ke tempat yang jauh, di mana mungkin cinta pertama dia tidak akan menjumpai dia. Tapi dia tidak sangka malah wanita itu ikut masuk ke universiti yang sama. Yang akhirnya dia pasrah saja, cuba jauhkan diri sahaja, cuba cari kerja supaya tidak berjumpa. Yang tidak sangka wanita itu kerja juga di kafe yang sama. Padahal lelaki itu sudah tidak cinta lagi. Buat apa lagi mencintai wanita yang tidak mencintai? Sesungguhnya kawan masa kecil yang cinta kerja 90 kali tidak terbalas. Kenapa pula dia datang kembali? Yang tu tidak sangka orang tua telefon yang tanya kapan akan nikah. Tapi dia tidak mahu lagi menikah. Apa tak lagi dia dah kecewa lagi dengan cinta, yang berharap cinta itu takkan kembali. Tapi tak sangka-sangka pula wanita itu mendengarnya kata-kata itu. Dia cuba bersama semula tapi tidak ada guna. Lelaki itu hanya mahu menjauh. Tapi dia tidak sangka wanita itu gila. Yang dia dikurung, yang dia pula tidak ada idea lagi. Pasrah sajalah. Untunglah dia terpaksa nikah juga. Yang akhirnya sesungguhnya dia terpaksa nikah. Tak ada cinta, tak ada apa, tapi punya anak juga akhirnya. Yang akhirnya kekal bersama dia ke anak cucu akhirnya. Dia terima saja jodoh ini. Memang sedar cinta memang tidak indah, tapi juga tidak perlu bersama. Cinta itu tidak sepertinya harus dimiliki siapa sahaja. Cinta itu seharusnya ada saja. Tak perlu ada cinta di perkahwinan ini. Tinggalkan saja itu. Tinggalkan saja itu cinta.